Tibanya hari raya. Aku dah mandi. Baju raya aku warna merah. Baju warna kami pula putih. Aku kuning. Bukan ke putih. Dah terbakar. Aku coklat. Saya warna grey. Aduh. Bukan, aku warna merah. Dah, let's go. Kita pergi takbir raya. Okay. Dah sampai masjid untuk takbir raya. Kenapa Ayan? Kok kosong? Alah, ini dunia kita, bukan dunia orang lain. Tak pula aku jadi imam. Okey. Bermula takbir raya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selepas habis takbir, dah kita balik makan sarapan. Jom. Selepas sampai kat rumah, sedap je. Nyam. Lepas semua orang jadi menggila sebab makan. Selepaslah kenyang. Ayin, kita nak pergi kubur mak dia. Lah, let's go. Tapi Ayin, kemungkinan kubur tu banyak orang. Yelah, hari ni kan raya pertama kan. Lah. So macam mana Ayin? Tak apa, saya okey je. Walaupun tak pergi, tapi mesti ada tengok di atas. Ya, betul tu. Selepas mereka penat duduk rumah. Weh korang, jom kita pergi beraya. Lag dulu. Kan kau ada bawa duit raya. Semua orang bawa duit raya. Lah, jom kita maafkan dulu. Okey, sekarang orang yang paling besar dulu yang bagi. Datang cepat, siapa lambat dia tak dapat. Ya, saya. Abang, maaf saya dah batin. Okey. Nah, RM30 sebab awak puasa penuh. Yeay, aduh. Mana selepas semua orang dah dapat duit raya. Okey, semua orang dengar sini. Kita pergi beraya satu kampung BFFS. Okey. Mereka bermula mencari rumah. Bang nak duit raya. Okey. Bang nak duit raya. Okey. Bang nak duit raya. Okey. Bang nak duit raya. Bang nak duit raya. Okey. Bang nak duit raya. Okey. Bang nak duit raya. Okey. Selepas 2 jam kemudian. Wah, aku dapat duit raya banyak. Sama. Weh, kenapa kita bergambar? Lepas semua keluarga kita gabung. Okey. Nanti aku buat
Nanti aku buat dekat post. Weh, korang nak tak kita buat ucapan? Okey, sambung.